coklat apa. Banyak sangat pilihan coklat. Tak apalah Kak Ika ambil ni lah. Nama dia over melting. Sedapnya. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah sedapnya. Mari kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Assalamualaikum semua. Korang free tak 23 hingga 26 Jun ni? Korang free ke tak? Sebab Oppa Strawberry akan berada di Medan Mara. Betul-betul tengah KL ni. Orang KL ada tak? Dekat mana tau? Okey, dekat Medan Mara ni kita ada Pahang Showcase. Guys, ni bukan showcase biasa-biasa tau. Ni tempat semua budaya, makanan, warisan, produk tempatan Pahang berkumpul bawah satu bumbung. Dari silat sampai seni. So you guys yang mana rindukan Pahang, makanan Pahang, suasana vibe Pahang, inilah masanya di Bandar Kuala Lumpur. Guys, Kak Ika and team Kak Ika akan berada di situ. Kita akan bawakan menu special. Kita akan bawa scone kita, strawberry pie kita, strawberry fondue kita, air strawberry cordial Oppa Strawberry tu. Kita ada homemade jam yang ada sijil halal juga. Lupa, scone kita pun ada sijil halal. Tapi kita kat mana yang kita boleh dapat halal-halal ni semua? Kita orang Pahang lah, boh. Orang Pahang kan senang nak dapat kan. Nampak tak special tak orang Pahang? Okey guys, ni paling best. Kalau korang nak tengok seni budaya silat, cabutan bertuah. Wow, ada cabutan bertuah. Agak-agak buah-buah ni minggu depan banyak tak Mi? Demo craft tangan. Semua ada. Pendek kata memang full bite lah. Kali ni Pahang Showcase bawakan. Okey, so jadi guys, sambil tu Kak Ika dekat dalam ladang tengok buah strawberry kat sini sedap. Nampak pula kunafa over melting cheesecake daripada Oppa Strawberry. Masya Allah. Guys, tolong set tarikh tu ya. Siap-siap 23 sampai 26 hari bulan. Apa anak-anak? 23 sampai 26 hari bulan. 26 hari bulan Medan Mara KL. Jumpa kita dekat sana. Booth Oppa Strawberries and Jams, okay? So, ingat, jumpa kat mana? Jumpa kat mana? Semua weh, jangan tak datang tau. Just one bite.